integrasi kaum. Integrasi. Itu sebab saya bawa ada satu tadi MCPF, Malaysia Crime Prevention Federation, ataupun Yayasan Pencegahan Jenayah Perak. Dia orang punya aktiviti sebelum ni ke sekolah-sekolah, saya terpikatlah aktiviti dia untuk mengatasi buli-buli di sekolah. Sebab tuanku pun dah bertitah dalam dia punya simposium masalah kemasyarakatan dalam persekolahan. Itu misi saya yang pertama lah. Itu sebab nak panggil Nesa Karangga, itu India punya, MCPF, Chinese punya dan Melayu bergabung tiga supaya kita bekerjasama. Kalau tidak, kita terlepas pandang aktiviti-aktiviti lain. Itu pendekatan saya lah. Nombor satu lah. Nombor dua tadi, kalau tak silap saya, seni budaya tu, sebab saya ni arkitek. Dari kecil dah diajar berdikari. Kalau tak ada duit, buat lukisan jual kat orang. Macam tu sekolah seni pun macam tu lah. Saya terpikat dengan dia orang bila pergi sekolah tengok budak-budak buat lukisan jual. Ada yang 100 lebih. Macam tadi gambar saya dekat skrin tu. Dulu kalau saya sekolah jual RM15 tu. Sekarang mungkin 100 lebih. Itu sumber pendapatan. Tak payah bergantung hidup pada kerajaan semata-mata. Kita berdiri sendiri atas kemampuan kita. Jadi Melayu yang lebih jati diri. Itu dia misi saya. Podcast tu kita nak media menyalurkan aktiviti kita kepada liputannya lebih luas. Lebih luas lah. Kalau dulu tu kecil sangat. Sekarang ni saya rasa ada podcast tu. Liputan sasaran untuk kebajikan tu orang lebih faham lah. Sampai kampung-kampung macam tu lah. Bukan saja kalangan macam kelab keledang ni intelek saja. Tak mahu, kita nak semua orang faham misi kita untuk kebajikan. Ya. Oh, saya masuk kelab keledang tu ikut nasihat kawan-kawan. Dia orang kata kalau ke syurga tu bersama-sama, berbakti bersama-sama. Bukan hanya tentang presiden tu, dia atas kemampuan sendiri, bukan dipaksa, bukan pilihan macam politik. Kita ikut kemampuan kita. Kalau kita rasa sekarang ni kita ada masa, kita jadi presiden. Semuanya setara pada kami. Itu dia. Jadi dengan menjawab itu, penggal yang mungkin ada visi yang macam saya sebutkan tadi lah, untuk integrasi semua NGO yang ada kat Perak ni, yang kuat-kuat kita bergabung, jadikan satu unit yang padu untuk rakyat lah. Ramai orang susah, awak pun sedih. Jadi tugas kami untuk berbakti untuk orang ramai. Pakaian cantik tapi hati rasa susah hati tengok mata semua orang susah. Boleh tuan? Persatuan ni memang ini sebelum ni di kalangan ahli saja. Pergi kepada orang asli, contohnya sekolah-sekolah daif atau sekolah yang terkebawah, mission dia berbeza. Untuk SPM mendapat cemerlang, saya tak. Saya untuk macam TVET yang kerajaan buat tu, kita bagi dia orang kemahiran supaya berdikari. Macam tu. Tak bergantung hidup pada kerajaan semata-mata. Kemahiran. Kalau you pandai silat, you ajar silat. Kalau you pandai menari, ajar menari. Buat duit. Tak mestinya tunggu bulan ambil gaji. Itu misi saya. Tadi ada dibuat pertukaran MOU. MOU tu sebelum ni Hamzah. Itu dia punya mission yang lepas. Macam saya belum tahu lagi, mungkin tahun depan dah berjaya saya panggil semua untuk bergabung untuk MOU lah. Tapi so far Chinese dan Indian tadi yang saya panggil tu very supportive lah. Saya beranggapan kelab aktif keledang ni untuk golongan-golongan eksklusif dan juga ini mungkin dengan Tak juga. Mungkin dulu pada asas pada penubuhan 1977 tu dia orang panggil golongan-golongan politik yang elit tahun itu. Tapi pada sekarang ni kita mencari ahli yang untuk menjadikan kita satu struktur protokol yang cukup. Mika pandai akhbar. Saya cari Mika supaya berita saya boleh tersebar. Saya cari tukang masak supaya kalau saya ada aktiviti, makanan sedap, kuih ada. Jadi kita
sokong menyokong kekuatan masing-masing tu kita bantu-bantu macam tu. Jadi mungkin dari segi aktivitinya inklusif semua sekali. Semua sekali apa yang boleh. Kalau Mika datang saya ada rumah untuk kita jadi tukang kayu lah rasanya. Lebih kurang macam tu lah. Kalau di laut suruh nangkap ikan, kita naik sampah lah pergi ke laut nangkap ikan. Maksudnya aktiviti kita semua aktiviti ada sosial, ekonomi, hiburan dan segalanya. Kita gabung tamu satu-satu tracing. Itu misi saya lah. Begitulah sebab kami naungan tuanku. Orang lain tak ada naungan Sultan Perak. Sepatutnya orang lain cari kami untuk memperkuatkan. Kalau orang ke rumah dia tak kuat, pakunya goyang, kita lah yang tukang kuatkan. Itu dia. Ya, misi saya. Memperkukuhkan NGO lain. Okey. Terima kasih.